Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek pembangunan fasiliti pembuatan super magnet bernilai RM600 juta yang bakal dibangunkan JS Link dan Lynas Malaysia di Pahang berpotensi mengukuhkan kedudukan Malaysia sekaligus mewujudkan potensi baharu dalam industri hiliran bagi nadir bumi. Katanya, kedua-dua syarikat berkenaan telah pun membuat persiapan awal dan beliau sendiri akan bertemu Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail esok antara lain untuk membincangkan mengenai projek itu. Perdana Menteri berkata pada Isnin pula Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri akan meninjau dan memantau keadaan kerana ini pelaburan penting, ia melibatkan nadir bumi dan pemprosesannya dianggap peringkat tertinggi disebut sebagai super magnet. Tambahnya JS Link sudah beli tanah dan mahu mula operasi. Maknanya itu bukan lagi soal memorandum persefahaman. Pelaburan sudah masuk, tanah sudah ada. Jadi ini lebih kepada mempercepatkan proses. Anwar berkata demikian kepada pemberita sebelum mengakhiri lawatan kerja 3 hari di Gyeongju, Korea Selatan bagi menghadiri mesyuarat pemimpin ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC AELM. Terdahulu beliau mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif JS Link Lee Jun Yong dan Pengarah Urusan Lynas Malaysia Datuk Seri Mashal Ahmad. Dalam hantaran di laman Social X, Anwar berkata usaha sama berimpak tinggi ini bakal memperkukuh kedudukan Malaysia dalam ekosistem bahan termaju dan teknologi bersih. Ia sekaligus menyokong usaha global ke arah pembentukan rantaian bekalan mineral kritikal yang lebih selamat, mampan dan berdaya tahan, komponen penting bagi pembangunan kenderaan elektrik EV, tenaga boleh diperbaharui serta industri berteknologi tinggi. Tambah Anwar, kerjasama ini juga turut mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang stabil, berdaya saing dan berpaksikan inovasi. Pada Julai lepas, Lynas memaklumkan akan bekerjasama dengan JS Link bagi membangunkan kemudahan untuk menghasilkan sehingga 3,000 tan jenis magnet sinter kekal neodymium besi boron berhampiran loji bahan termaju syarikat itu di Kuantan.